Buat Syafiq Ahmad, terima kasih kerana berbakti di bumi Darul Aman. Assalamualaikum, apa-apa geng bola. Okey geng, walaupun Liga Super masih lagi berbaki satu game di Terengganu nanti, dah ada orang-orang yang mengatakan ada pemain pasukan Kedah yang bakal meninggalkan pasukan Kedah Darul Aman FC. Siapa lagi kalau bukan penyerang pinjaman daripada Johor Darul Takzim, Syafiq Ahmad. Hari ni dah viral dah ni. Dalam grup-grup penyokong pasukan Kedah ni pasal gambar Syafiq Ahmad ni duk kemas-kemas barang dah. Duk load barang naik lori dah. Kan, siap mengucapkan selamat tinggal di bumi Darul Aman. 2 kali berbakti untuk pasukan Kedah, tapi mungkin tak ada rezeki kat sini kan. Mungkin rezeki dia di tempat yang lain. Dengar kata ada yang kata dia nak balik pergi Johor lah. Ada yang kata nak pindah pergi Selangor lah. Tapi relax, benda tak official lagi kan. Tapi andai ianya betul-betul terjadi, buatlah pilihan yang terbaik. Buat Syafiq Ahmad, terima kasih kerana sudi berbakti bersama pasukan bola sepak Kedah Darul Aman FC. Biar jasa jadi kenangan anda wira sebenar bola sepak negeri Kedah Darul Aman. Buat Syafiq Ahmad, terima kasih kerana berbakti di bumi Darul Aman.